Ya. Okey. Oh, dia nak jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, sama juga. Kita kena tahu berapa bulan untuk melayakkan dia tukar menjadi 1 tahun. So, jawapannya ialah 12. Okey. Maknanya setiap kali 12, gandaan 12, gandaan 12, gandaan 12, dia akan jadi bertambah 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4. Okey. So, darab. Okey, darablah. So, 19 darab 6. Okey, dah. So, pakai sipin 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. Okey, 6 kali 9. Ni 9, 54, 5. 6 kali 1, 6 tambah 1. Jadi jawapannya ialah 6 tambah 5 jadi 11. Jadi jawapannya 111 bulan. Okey. Dah, maksudnya dalam 112 bulan ni dia dah lebih daripada 12. Maksudnya akan ada banyak tahun. Sebab kalau 12 je jadi 1 tahun. Kalau 13 jadi 1 tahun tapi 1 bulan. Benda ni sampai 12 pindah sini. Mula kosong balik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Patah sini balik, sini kosong balik. Gitu balik. Jadi maksudnya ceritanya dalam 114 ni ada berapa kali 12? Ataupun 12 ni berapa kali untuk jadikan jadi 114? So, operasi apa? Bahagilah. Jadi 114 bahagilah dengan 12. Okey, oleh kerana 2 digit, sini pun kena 2 digit. Tak boleh jadikan 3 digit. Jadi kenapalah CP12? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. CP1, CP2, 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18. So, ini 24, 36, 48. Tambahkan 60, 72, 84. Tambahkan 8 tambah 1, 96. 9 tambah 1, 108. Okey, so sekarang nak cari 114. Carilah 114 yang paling hampir. Kita boleh pilih 12, kita boleh pilih 24. Tapi lambat. Jadi kita pilihlah 108. So, 108. So, atasnya ialah 9. Okey, tolakkan. 14 tolak 8, 6. Dah. So, habislah sebab 6 ni tak lebih daripada 12. So, jawapannya ialah So, jawapannya ialah 9 tahun 6 bulan. Gitu. Boleh? Okey, boleh? Okey. Tapi ada tak cara lain, cikgu? Ya, ada. Okey, kalau orang bijak, okey, 12 nak jadi 114. Cuba ambil terus 10. Kita main angka 10 sebab tu 10 ni famous tau. So, 120. So, 100. Betul lah. 120 tu aku akan dapat ialah 10 tahun. Masalah sekarang ialah 114. Tolakkan 6. Maksudnya aku kena 10 tahun ni aku kena buang 6 bulan. 10 tahun. Yes. Mana tulis ni? Tahun bulan. So, 10 tahun tolak 6 bulan. Tak cukup tahun. Sini 9, sini 12. Tolakkan 12, tolak 6, 6. 9. Ya, sama juga jawapannya 9 tahun 6 bulan. Itu namanya creativity. Okey? Alhamdulillah.